Okey sahabat, ni kita nak kongsi ilmu sikit kan. Silver lah, silver. Okey, yang paling senang silver kan. Okey, pernah tengok tak macam relay macam ni? Relay yang kasih masuk macam ni kan. Okey, relay kan, dia ada kaki 3, kaki 4 semua kan, relay. Okey, ini yang saya sudah kasih pecah relay. Okey. Okey, dalam ni yang macam yang sudah rosak lah, yang apa tu, yang ketua api ni kan, yang macam ni. Okey, okey macam ni. Ini ketua api. Ini pun dalam ni pun ada silver Itu macam ni yang sudah rosak. Okey, yang tu ketua api ni, yang ini pun ada silver juga dalam. Okey, saya kasih pecah dulu, tengok dekat mana. Ini saya kasih pecah Okey. Okey. Okey, ini okey. Ini silver ni hujung macam ni, yang ada macam bulat, yang bulat je ni kan. Okey, ini silver. Okey, ini kita potong, kita ambil yang ni. Kita potong, kita ambil yang ni. Okey, sama juga dalam ni pun ada juga. Okey, saya ketuk yang tu lagi Okey, ini saya dah ketuk. Okey, ini silver. Okey, yang ni kurang jelas. Okey, yang 4 segi ni kan. Ni yang macam dia melekat ni. Ini 4 segi tu itu pun silver juga, kita potong, kita ambil. Okey, yang ni 4 segi. Okey, yang ni tadi dia bulat mana. Okey, yang ni ya bulat. Alah, telefon pun Okey, tak apalah. Ini yang bulat. Okey, kita potong, kita ambil. Ini pun kita ambil, dapat sikit. Okey, kita akan test kita test. Saya potong, kita test. Okey. Sahabat, ini saya dah potong. Okey, kita bukti dulu. Kita buat, kita tunjuk kan. Okey, ini saya sudah potong. Okey, saya dah potong. Ini dalam ni acid nitrate sahaja Okey, kita masuk dia. Kita kasih masuk Okey. Okey, dia mendidih kan. Okey. Ni acid nitrate Okey, saya tambah air sikit. Tambah air sikit Okey. Kita tak payah tunggu lama, bagi dia sekejap saja. Kita nak tunjuk kan. Okey, ni garam lah, garam dekat dapur Ini garam kasar saya guna. Ini garam, saya taruh air garam. Okey, kita test sekejap lagi Tunggu sekejap bagi dia itu. Okey, kita tak payah tunggu lama, saya angkat dulu yang ni Tak payah bagi hancur kita cuma nak tunjuk saja Okey. Ini kira air dia tadi kan, air yang kita cooking yang ni. Lepas tu kita masukkan air garam sahabat.
Okey, saya masuk sini dulu, tuang dulu air garam sini. Ini air garam Kalau kata air ni akan bertukar putih, okey, itu ada silver, sahabat. Okey, saya kasih tuang dia. Okey, dia putih, sahabat. Okey, ini silver, sahabat. Kita tunggu jadi siapa endapan dia terkacau, terulik-ulik dia macam ni. Okey, sudah ada endapan silver, sahabat. Okey. Itu yang putih-putih tu silver, sudah ada endapan dekat bawah sana. Okey, kalau kata banyaklah kita buat ini 1 kilo silver, harga dia cecah dalam 5k juga, 5k 4k sekarang lah. Okey, tu endapan silver. Tu bawah. Ini paling senang, sahabat. Tu endapan silver sudah ada dah. Okey, ini kita rendam paku. Kita buang air dia, kita bilas, kita rendam paku. Lepas tu, lepas jadi hitam, kita buang balik paku. Lepas tu kita bakar. Terus jadi silver. Okey, senang saja Ini paling ringkas sekali. Okey, kita tuang sini. Tu endapan silver. Kita bilas. Kita tuang. Tu silver. Okey, tu endapan silver. Okey. Ini 1 biji. Okey, saya cuci dulu. Ini belum hancur lagi, sahabat. Patutnya kita tunggu sampai dia hancur. Ini saya kumpul dulu banyak-banyak. Baru tu saya buat sekali. Saya kumpul banyak-banyak, agak-agak boleh 1 kilo ke, baru kita buat dia. Okay, ini saya buang lah ni. Okay, ini endapan silver. Okay, kita kongsi ilmu. Okay, senang aja kan. Alright.